kerja lain tak ada, nak cari kesalahan saya. Jadi kalau saya tegur orang nanti kata, oh 2 kali 5 aja, dia apa lebih itu apa dulang paku sopi, katakan orang dia yang lebih. Anak kata saya lebih tak apalah, kata. Tapi benar yang tak betul saya nak tegur. Berkenaan dengan proton ini, sekarang proton sudah sudah rugi. Dulu tak rugi. Dulu proton boleh buat kilang baru dengan harga 1.8 bilion ringgit tanpa pinjaman daripada bank, tanpa meminta bantuan daripada kerajaan. Ini bermakna bahawa proton tentu ada duit sendiri, dan proton masih ada cash yang saya tahu lah sebanyak 2.4 bilion ringgit cash. Tapi sekarang proton rugi. Daripada yang untung sudah jadi yang rugi. Wah, bukannya seronok apabila mereka singkirkan CEO mereka, maka harga saham naik sampai RM9 lebih. Ini menunjuk bahawa tindakan mereka memang tepat. Buang CEO, maka share price go up. Tapi sekarang ni share price RM5. Kenapa dia turun? Kadang-kadang bawah daripada RM5 pun. Hari ni RM5.25. RM5.25 bagus lah tu. Tapi kuranglah daripada harga kuningnya kerana menyingkir CEO, maka nilai shares naik. Saya tak faham lah, bila turun tak sebut, bila naik je sebut. Ini masalah proton ini banyak. Saya tahulah, saya daripada awal sebelum yang mengurus ini dilahir pun saya dah ada dengan proton ni. Lama saya dengan proton ni, bukan baru. Ini satu daripada brainchild saya lah. Saya pet project saya. Untuk kepuasan hati saya je, bukan untuk orang lain, tak ada. Untuk semata-mata untuk diri saya. Jadi saya belanja wang yang banyak, 500 juta ini untuk mula proton ini. Dan Alhamdulillah, dia maju juga, untung juga. Kita sampai boleh jual kereta di Australia, di England, bahkan di Eropah juga kita boleh jual kereta. Bermakna ada kualiti. Dan kita setelah adanya proton itu, ramailah orang kita yang berkebolehan dalam bidang pengeluaran komponen, dalam bidang membuat kereta, membuat desain kereta, test kereta, semua yang diperlukan untuk mengeluarkan sebuah kereta baru. Semua ini kebolehannya ada kepada orang-orang yang bekerja dalam proton. Bermakna bahawa pelaburan kita hanya 500 juta ringgit, kita dapat balik jauh lebih banyak daripada itu. Jadi bukan sesuatu yang merugikan kita, kita untung. Justru itu apa sebabnya yang kita nak bagi mati proton dengan kita membenar masuk kereta-kereta yang murah daripada negara lain. Kita berhak mengadakan tarif yang tinggi melindungi perusahaan kita. Kenapa tidak guna? Kenapa kita nak bagi kepada orang lain hak, kepada orang lain, keuntungan kepada orang lain, dan kita menghadapi kerugian? Itu yang saya tegur. Kenapa benar masuk banyak sangat dengan EP ini, sehingga jualan kereta proton sudah turun rendah daripada Pro 2. Sekarang ni Pro 2 jual lebih banyak daripada proton. Kenapa? Mungkin kerana kecekapan pengurusan yang ada sekarang ni. Mereka lah yang cekap. Sebab itu rugi banyak. Mereka accountant itulah tahu kira-kira. Saya cuma nak tarik perhatian kepada perkara ini, dan juga berkenaan dengan Agusta ini. Saya baru dapat magazine punya report berkenaan Agusta yang terbaru, yang menjadi the European Motorcycle of the Year. Motorcycle yang terbaik sekali di Eropah adalah Agusta yang baru. Jadi nak kata dia bodoh sangat, tak tahu engineering, tak boleh.
Agusta ni kita beli dengan harga yang berpatutan. Kita tahu dengan pembelian itu kita akan menanggung hutang, tapi hutang itu sudah kita kurangkan dengan banyak. Sebelum kita beli, kita ada rundingan dengan bank untuk mengurangkan hutang dan ada haircut supaya hutang itu bagi kurang. Jadi apabila kita beli dengan harga 70 million euro, kita tahu ada hutang ni, bukan kita tak tahu. Kalau dia betul-betul maju, tak ada masalah, takkan dia nak jual kat kita. Kita beli kerana ada tujuan tertentu. Kita nak teknologi dia. Kita tahu dia berkebolehan dalam bidang enjin yang kecil, small engines, dan kita perlu kepada teknologi ini. Dan dia juga boleh menyumbang untuk memperbaiki lagi kereta kita, kereta proton kita. Mungkin juga mereka boleh menolong untuk mengeluarkan satu jenis kereta yang lebih murah kerana mereka mempunyai teknologi. Kita mempunyai banyak rancangan berkenaan dengan Agusta ini. Katanya konon Agusta ini adalah perusahaan motosikal. Dia tak tahu apa berkenaan dengan motorkar. Kononnya orang yang tahu motosikal tak tahu motorkar. Tapi Honda tu dulu mula dengan apa? Honda Pet 50cc. That was the first car, the first motorcycle yang dijual di sini, yang orang kampung beli semua Honda Pet 50cc saja. Daripada Honda Pet itu sekarang ni Honda terkenal sebagai jenis kereta yang terbaik dalam dunia. Jadi orang yang buat motosikal, dia boleh naik sehingga jadi yang terbaik dalam dunia dalam bidang automobil. Demikian juga BMW, dulu buat motosikal saja, sekarang buat motorkar yang berkualiti tinggi. Suzuki pun dulu motosikal saja, sekarang juga buat motorkar. Jadi nak kata kerana dia syarikat motosikal tak reti nak buat kereta, ini tak benar. Ini tak benar. Kalau awak tidak faham, bagilah orang lain yang faham. Ini yang faham awak buang, yang tak faham kata tak faham. Tak faham sudahlah, bagilah kat orang lain yang faham. Ambil baliklah orang yang dibuang tu. Buang pasal apa? Apa salah dia? Dia bagi untung dan kerana tu kena buang. Di negeri lain apa semua, kalau orang bagi rugi syarikat dia kena buang. Di Malaysia ni orang yang bagi untung dia buang, dia kena buang. Mungkin lain sikit lah, Malaysia ni istimewa. Itu yang saya tegur. Saya bukan nak tegur ni. Kalau kita boleh buat, kata pengurus chairman Proton sekarang ni, dia sudah buat penjelasan. Saya tak nampak apa penjelasan dia. Dia sebut apa yang dia kata dulu dah. Itu saja. Jual Agusta kepada sebuah syarikat nama Gevy SPA. Kita buat selidikan siapa dia syarikat Gevy SPA ini. Dia buat kereta motosikal kah? Tak. Dia bukan buat motosikal, dia investment company yang ditubuh setahun dulu untuk beli Agusta. Tak tahulah, saya selalu ni suspicious man ni. Barangkali nak beli pasal nak jual kot, ada orang di belakang kot. Inilah saya mestilah pikiran saya yang tak baik dah. Tak pernah yang baik. Selalu bila orang buat yang betul, saya syak ada yang tak betul. Sebab itu saya fikir, barangkali aku bila ada JMV Agusta dengan harga RM4, €1, beli dengan harga RM500, 500 juta ataupun 70 juta euro, jual dengan RM4 ataupun €1 tak rugi. Ini saya fikir barangkali pasal dia orang very good, very creative accounting. Bolehkah kita beli barang dengan harga RM1,000, kita jual dengan harga RM1, tak rugi sih? Kalau betul saya pun seronok juga nak mereka. Saya tahulah kalau beli barang jual murah kita untung.